daripada Rentak Muay Thai G. Tepukan kepada Mia Ghazali. Dan lawan kepada Mia berasal daripada negeri Kedah, Darul Aman, mewakili Ronaldo Motaji. Tepuk kepada Alia. Itu dia. Jarang-jarang sekali kita dapat melihat dua adik-beradik seperti Alias dan juga Mia Ghazali di dalam satu fight card selain daripada di Rentap Muay Thai Kuching Sarawak. Pada malam ini Mia bertemu bersama lawannya Alia untuk kategori 43 kg. Mia Ghazali dengan ketinggian 154 cm dengan kemenangan 16 kemenangan dan hanya 4 kekalahan. Bertemu dengan Alia daripada Ronaldo Muay Thai dengan ketinggian 152 cm dengan kemenangan 12 dan hanya 2 kekalahan. Sudut biru Alia daripada Ronaldo Muay Thai, manakala di sudut merah Mia Ghazali. Jika penonton di rumah bertanyakan mengapa Mia Ghazali dan juga Alia berlawan dengan memakai protective gear seperti elbow pad dan juga shin pad, kerana mereka masih lagi bawah umur, mereka akan berlawan dalam kategori semi pro, bukan profesional, di mana mengikut peraturan kerajaan sekarang daripada Kementerian Belia dan Sukan tidak membenarkan peserta bawah 15 tahun untuk berlawan secara profesional. Ini adalah salah satu langkah untuk melindungi peserta-peserta kita daripada kecederaan berat. Mia Ghazali melakukan full Y crew pada malam ini.
Persembahan yang bagi saya agak istimewa pada malam ini. Peringatan kepada pengadil yang bertugas pada dua remaja pilihan malam ini. Semoga kita saksikan perlawanan yang pendedahan awal hebat yang diberikan kepada tuan-tuan dan beban regu yang sungguh istimewa daripada dua remaja wanita yang tak asing lagi di penjuru merah Mia Ghazali manakala lawannya di penjuru biru Alia Maisara. Mungkin juga boleh dikembangkan kepada sukan combat ataupun sukan Di sini mana tempur yang lain. Alia. Ada kata mereka memilih untuk menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa dalam sukan tempur ini. Mia dan juga Alia. Jadi duanya diberikan headgear untuk mereka menggunakannya dalam pertarungan kali ini. Mungkin juara dunia wanita daripada Malaysia. Penerangan telah pun diberikan mengapa protected item dibekalkan kepada mereka pusingan pertama untuk mengelakkan daripada kecederaan serius. Tetapi ini adalah satu pendedahan untuk sukan tempur kedua-duanya dengan Mia Ghazali bermula dengan cukup agresif sekali. Pukulan yang diberikan oleh Mia. Lawan terus. Penggunaan shin pad, penggunaan elbow pad dan juga headgear. Dapat kita lihat bagaimana Alia sekarang ini cuba mengasak Mia di sudut gelanggang. Cuba untuk mengelak daripada diserang. Ada saat-saat akhir. Dan kemudiannya percubaan melakukan serangan kaki yang dilakukan oleh Mia Ghazali. The Golden Girl. Saya rasa mungkin mereka sedikit tidak selesa dengan mempunyai protective gear tersebut. Tetapi untuk Mia mungkin kebiasaan bagi dia kerana dia pernah berlawan di IFMA, International Federation Muay Thai Championship. Satu minit setengah yang terakhir untuk pusingan yang pertama. Itu dia dari Alia dan juga dari Mia. Kedua-duanya melepaskan tendangan dan juga tumbukan. Terpaksa dileraikan oleh pengadil untuk mereka terus menyerang ke bahagian yang dibenarkan dalam pertarungan ini. 2-3 kali percubaan untuk serangan lutut dari Mia Ghazali. Stop. Itu dia. Aman untuk pusingan yang pertama. Perlawanan wanita amatur semi pro. Memang menarik, cukup berbakar. Roundnya hanyalah 2 minit, 3 round, 1 minit rest. Ya, tuan-tuan dan puan, untuk makluman anda semua. Jadi kita lihat banyak tendangan-tendangan Mia masuk dan juga clinch control yang dilakukan oleh Mia adalah lagi kemas daripada Alia. Kalau Alia pula, jika kita katakan Alia banyak menumbuk dengan tepat berbanding dengan Mia. Mr. Ami, Ketua Pengadil daripada Malaysia, Mr. Borhan. Jalan merata tapi langkah tetap steady. Bangun jatuh bangun, mental kena ready. Daripada Kedah. Berbaki 2 round. Adakah jika kita lihat pertarungan ini agak seimbang? Okey, masa dah cukup. Mungkin kelebihan sedikit kepada Mia kerana kebanyakan tendangannya masuk tepat tanpa diblok. Pusingan yang kedua, 2 minit pertarungan untuk mereka. Dapat kita lihat, itu dia serangan demi serangan daripada kedua-duanya. Mengasak, menolak dan juga perpelukan ketika ini. Ada percubaan untuk menggunakan lutut dari Alia.
Begitu juga daripada Mia Ghazali. Terus dapat melakukan satu straight punch dari Mia Ghazali. Alia kini dalam tekanan, tetapi sempat untuk menolak Mia Ghazali ke sudut gelanggang. Ada dalam 5 lutut yang masuk tepat ke dalam perut Alia. Sekali lagi 2 lutut yang clean. Nampak seperti kesakitan di situ. Adakah pengadil akan memberikan count kepada Alia? Oh. Alia sememangnya dalam tekanan ketika ini. Cuba untuk mengelak daripada terus diasak. Syingkat diperbetulkan seketika oleh pengadil. Dan kini tinggal seminit yang terakhir. Ada tapakan yang dapat dilakukan oleh Mia Ghazali. Tendangan demi tendangan ditambah dengan tumpukan ke bahagian dada tadi yang dilepaskan oleh Mia Ghazali. Dan kini kedua-duanya di sudut gelanggang. Tapi masih lagi juga ada serangan yang dilakukan dengan menggunakan lutut oleh Mia Ghazali. Dan standing count diberikan kepada Alia Maisara. Apakah dia dapat meneruskan pertarungan ini? Itulah persoalannya. Sebab kita sekarang ini sedang menuju pada 20 saat yang terakhir. Pusingan yang kedua. Jurulatih daripada kedua-dua regu, daripada kedua-dua sudut memberikan terus galakan untuk memperbetulkan cara mereka bertarung dalam pusingan yang kedua ini. Dapat kita lihat sekali lagi dileraikan oleh pengadil. Mia, satu tumbukan straight punch yang dapat dilepaskan dengan tangan kiri oleh Alia Maisara. Saudara perempuan, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. This round 2 brought to you by Tourism Malaysia. We would like to say thank you to Tourism Malaysia for supporting Wilayah Pahlawan Championship 2.0. To all also, not to forget our main broadcast radio, Hot FM. The co-sponsors, Blanco, Hammer, Sky Blue Royal Chulan, Milflair, and also Ella Design for supporting and sponsoring Wilayah Pahlawan Muay Thai Championship 2.0. Pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga untuk kita melihat kepada kedua peserta muda ini yang sedang bertarung dengan menggunakan protected gear yang dibekalkan kepada mereka. Dan kali ini Alia bertindak bermula dengan begitu garang dan juga agresif. Dan kini mengasak Mia ke sudut gelanggang. Dipisahkan mereka, ditarik semula ke tengah gelanggang. Ini sudah pasti akan menjadikan pertarungan lebih hebat lagi. Ada straight punch yang dapat dilakukan. Mungkin juga satu hook daripada sebelah kanan. Tangan kanan Mia Ghazali ke pipi, ke sebelah kiri Alia Maisara. Itu pertarungan yang sengit. Kombinasi tumbukan dan juga tendangan yang dilepaskan oleh Mia Ghazali. If we see Mia Ghazali throwing 2-3 punches straight to Alia head cleanly, maybe this time around Mia Ghazali try to get a knockout since she sensed the blood at the second round just now. Satu tumbukan tangan kiri yang dilepaskan oleh Alia Maisara. Lagi dapat juga dibalas dengan tumbukan dari Mia Ghazali. Lagi straight punch. 30 saat yang terakhir. Cukup crucial, cukup penting untuk kedua peserta, kedua petarung ini cuba mendapatkan mata dan juga memaksa pihak juri berpihak kepada mereka. There's a nice step back, 1-2
that Mia Ghazali led just now to Alia. Ten seconds. And we Aman done. pertarungan di situ. Tiga pusingan. 6 minit pertarungan. 2 minit pada setiap pusingan kepada kedua peserta ini. Dan dapat kita lihat Jojo yang memberikan sokongan kepada Mia dalam pertarungan ini. Inilah ahli keluarga untuk petarung-petarung dalam sukan combat sport yang dapat kita lihat ahli keluarga memainkan peranan yang begitu penting sebagai penggalak dan juga pendorong kepada mereka. Terima kasih Siakap Geli. This is where we can see Mia land so clean the right hand and also the body knee. Logo-logo tempatan. Mana penyokong biru? Dipanggil ke tengah gelanggang untuk diumumkan pemenang biru ataupun merah. Biru miring Alia Maisara, merah pula adalah Mia Ghazali. Dengan kiraan mata, kemenangan diberikan kepada merah. Mia Ghazali diumumkan sebagai pemenang. Pertarungan di antara dua petarung cilik, dua petarung muda negara. Yang akhirnya milik Mia Ghazali. Tepukan kepada Alia. Dan The decision decided that Mia Ghazali won the fight, which is the spectacle performance